Pernahkah anda berjalan sendirian di jalan yang sunyi pada lewat malam? Tiba-tiba anda terdengar bunyi di belakang anda, bunyi sesuatu yang diseret di atas tanah dan sesuatu yang merangkak dengan sangat laju. Bunyi itu mulanya dari jauh, dan perlahan-lahan bunyi itu semakin mendekat. Assalamualaikum and hi, welcome to a horror bedtime stories with me. So podcast ni konsep dia memang dekat atas katil. Macam ni, kalau korang tengok kenapa kat atas katil kan, kalau korang tertanya-tanya, konsep dia memang macam ni, atas katil sambil-sambil kita pakai face mask. I have my face mask with me, homemade facial mask. And sambil minum-minum kopi. So kalau korang nak buat skincare sama-sama ke, nak ambil mood nak tidur ke, korang boleh tengok podcast ni. So sebab tu nama dia Horror Bedtime Stories, sebab kita konsep dia macam korang dengar cerita seram sambil ambil mood nak tidur macam tu. Okay, so nama pun bedtime stories kan, orang budak-budak kan selalu macam nak baca bedtime stories, nak mak bapak dia orang baca bedtime stories kan. So bila nama dia bedtime story, saya akan bacakanlah cerita seram untuk anda semua sebelum tidur. So, mungkin ada yang dah kenal saya, tapi saya yakin ramai yang belum kenal lah. Kalau dekat TikTok, saya adalah content creator seram, yang mana saya menyampaikan cerita seram dalam bentuk lakonan. Ya, saya sendiri yang berlakon dekat TikTok. So, kalau korang nak tengok saya punya TikTok, boleh pergi tengok dekat link. Saya ada dekat description tu, saya ada letak link untuk saya punya social media. Okay? Untuk siapa yang minat cerita seram. So, hari ni saya akan bawa anda ke sebuah kisah yang berasal dari negara matahari terbit, iaitu Jepun. Yes. So, ini adalah urban legend, antara urban legend yang paling terkenal dan paling menyeramkan lah dekat seluruh dunia ni. Okay, kita pergi jauh sikit. Kita international. Okay. So, nama hantu ni adalah Teke. So, sebelum saya bacakan bedtime story untuk korang boleh pergi grab your favorite snack, your favorite drink, or maybe your skincare jugalah. So, kita boleh buat skincare sama-sama. I have my facial mask with me. So, sambil korang ambil mood nak tidur, tengah buat skincare rutin tu, dengar cerita hantu, sama-sama dengar horror bedtime stories ni, saya bacakan cerita untuk anda. So, I want you guys to go get comfortable, go under the blanket if you want to, macam saya sekarang ni. And let's enjoy horror bedtime stories together. Teke. Bunyi inilah yang memberi nama Teke kepadanya. Dan apabila anda mendengar bunyi ini dan pusing, apa yang akan anda lihat adalah sesuatu yang mungkin tidak akan anda dapat lupakan seumur hidup anda. Okay, dia mungkin akan bunyi agak pelik sikit lah bila saya sendiri yang buat bunyi dia. Teke. Tapi kalau korang search, dia bunyi dia macam, at first saya punya expectation adalah bunyi dia macam, ingatkan bunyi dia macam cicak tau, cicak. Tapi tak, bunyi dia sebenarnya bunyi macam something tengah merangkak dengan laju. Korang bayangkan, okay, kalau siapa biawak pernah masuk rumah kan, ataupun labah-labah yang berbulu macam tarantula tu, dia merayakkan dekat atas lantai, dia akan bunyi. Ataupun biawak pernah masuk rumah kan, dia sudah lari kan, sebab korang kejar dia kan. Dia bunyi macam tu, kuat. Bunyi lebih kurang macam tu lah, sebab saya dah pergi search. So, kalau korang nak tahu, lepas habis video ni, korang pergi search dekat YouTube Shorts ni pun ada. Ataupun korang boleh pergi search dekat TikTok. Dia ada satu video ni saya tengok, dia cerita Jepun lah. Adaptasi daripada urban legend ni. So, dia memang bunyi dia macam benda yang tengah merangkak. Benda besar yang tengah merangkak.
Macam tu. Okey. Jadi kita sambung. Dahulu, di sebuah stesen kereta api di utara Jepun, berlaku satu kemalangan yang sangat mengerikan. Seorang wanita jatuh ke atas landasan kereta api pada waktu kereta api sedang melintas laju, lalu menggilis badannya sehingga terputus dua. Tepat di bahagian pinggang, dia meninggal dunia serta-merta. Terdapat dua versi tentang bagaimana wanita ini boleh terjatuh ke landasan kereta api tersebut. Versi pertama, wanita itu sedang berjalan di atas jambatan lintasan kereta api atau berhampiran dengan rel. Tiba-tiba dia tergelincir atau hilang keseimbangan dan jatuh ke atas landasan. Pada masa itu, kereta api sedang melintas dengan laju. Dia tidak sempat bangun atau melarikan diri kerana terkejut atau mungkin sebab kakinya yang tersangkut. Kereta api itu menggilisnya menyebabkan badannya terputus dua tepat di bahagian pinggang. Dia meninggal dunia serta-merta. Versi kedua, wanita itu dikatakan mengakhiri hidupnya sendiri akibat terlalu sedih kerana cintanya yang ditolak oleh seseorang. Bila dia melompat ke atas landasan kereta api itu, dia jatuh tepat di atas landasan. Dan ketika itulah, kereta api datang melintas dan menggilis badannya menjadi dua bahagian. Sejak dari hari itu, roh wanita itu tidak tenang. Dia kembali tetapi hanya separuh daripada tubuhnya sahaja yang ada. Wanita itu tidak mempunyai kaki, dia hanya mempunyai bahagian atas badan sahaja. Rambutnya panjang, hitam dan kusut, menutupi sebahagian wajahnya. Kulitnya pucat, tidak berdarah dan dia bergerak dengan menggunakan kedua-dua belah tangannya sahaja, menyeret badannya di atas tanah dengan kelajuan yang sangat luar biasa. Dan setiap kali dia bergerak, kedengaran bunyi yang agak mengilukan. Bunyi kukunya yang menggaru permukaan jalan yang keras dan bunyi badannya yang bergesel dengan jalan. Teke 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 teke. Okay, macam kelakar pula bila aku buat sendiri bunyi tu. Dia macam kelakar kalau buat sebab bunyi dia memang kau tak boleh buat pakai mulut. Korang kena pergi tengok sendiri, cari sendiri shot tu and korang akan jumpa lah bunyi dia macam mana. Okay? So, kita sambung. Teke-teke biasanya muncul apabila sudah lewat malam. Di kawasan stesen kereta api, di atas jambatan atau di jalan yang sunyi dan sepi. Dia menunggu sesiapa sahaja yang berjalan seorang diri. Sekarang, bayangkan anda sedang berjalan seorang diri pada waktu malam untuk pulang ke rumah. Mungkin baru balik daripada college ataupun baru balik daripada kerja dan sebagainya. Apabila dia melihat anda, dia akan merangkak menggunakan kedua-dua tangannya dengan pantas mendekati anda. Dan pada waktu inilah, anda akan mendengar satu bunyi dari jauh. Teke, 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 teke. Anda melihat sekeliling, mencari bunyi itu sebab bunyi itu agak aneh dan tidak pernah didengari. Kemudian anda dengar bunyinya semakin jelas. Teke, 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 teke. Dan pada waktu inilah, anda akan nampak dia berhenti betul-betul di hadapan anda. Dia akan bertanya,
dengan suara yang mengerikan dan penuh sayu. Dekat mana kaki saya ya? Jika anda menjerit atau melarikan diri, atau anda memberi jawapan yang salah, dia akan mengeluarkan sebilah parang yang tajam dari belakang tubuhnya. Dia akan mengejar anda dengan sangat laju dan tanpa belas kasihan, dia akan memotong bahagian bawah tubuh anda tepat di bahagian pinggang supaya anda menjadi sepertinya juga. Okay, by the way, macam mana dia bawa parang tu I mean, takkan susah kan kau nak letak parang atau kau nak sangkut parang. Mungkin dia akan selit kat seluar dia ke, yang dekat seluar dia yang masih ada pinggang ni, yang dekat pinggang ni. Yang belah bawah tu dah hancur lah kan sekali sebab kena gilis tu. Tapi mungkin dia selit sini. Tapi tak susah. Tak tahulah sebab dia hantu kan. Mungkin, entahlah. Mungkin dia tak rasa kalau parang tu kena kulit dia pun kan, yang tajam tu. So, untuk siapa yang suka berjalan seorang diri waktu malam tu, korang mungkin akan ada possibility untuk berjumpa lah dengan teke-teke ni. So, ada tips tak untuk korang nak elak daripada berjumpa dengan teke-teke ni? Kalau korang jumpa dengan dia kan, apa yang tips dia untuk korang selamat? Supaya korang selamat daripada dia. Supaya korang tak kena libas, lepas tu potong kaki, lepas tu macam engkau dengan dia pun macam tak ada beza lah kalau kau kena potong dengan dia. And then you will join the teke-teke community. So this is the tips lah. Satu cara untuk selamat daripada teke-teke. Apabila dia bertanya kepada anda, dekat mana kaki saya ya? Ingat, anda jangan panik. Anda tidak boleh menjerit. Anda mesti menjawab dengan tenang dan jelas. Macam mana tak panik doh? Okay, kalau kau nampak kan rupa makhluk yang macam tu yang dari pinggang sampai ke bawah dah tak ada apa, of course kau akan panik. Kalau kau nampak orang accident pun kau akan panik. Okay, let's be realistic lah. Kau akan panik lah. Kita akan panik. Okay. Tapi mungkin sebab kau dah dengar tips ni, kau dah dengar pesanan khidmat masyarakat ni, apa kau kena buat bila kau jumpa teke-teke, kau berpura-pura tidak panik. Kau panik, tapi kau berpura-pura tidak panik. So, okay, pura-pura tak panik Bila teke-teke tu tanya, ada nampak kaki saya tak? So, anda perlu menjawab, kaki awak ada dekat Sarashina Nagano. Atau, kaki awak ada dekat landasan kereta api tu. Sambil menunjuk ke arah landasan kereta api tersebut. Sarashina ialah nama sebuah kawasan lama di wilayah Nagano, Jepun. Jika anda menjawab begitu, dia akan terdiam, perlahan-lahan mengangguk dan kemudian hilang begitu sahaja. Dan anda akan selamat. Itulah kisah teke-teke, roh wanita yang badannya terputus dua, menyeret badannya menggunakan tangan, kakinya untuk mencari kakinya yang hilang. So, kalau suatu hari nanti korang terjumpa dengan teke-teke ni waktu korang tengah berjalan waktu malam seorang-seorang dan tiba-tiba terdengar satu bunyi ni dekat dari jauh dan perlahan-lahan mendekati anda, teke. Pastikan anda ingat apa yang perlu dijawab. So, ingat pesanan khidmat masyarakat ni, okay? Ingat cuba korang ingat balik apa yang korang kena buat kalau jumpa teke-teke. Cepat. Tulis dekat komen. Ingat balik. Jawab apa? Kaki awak ada dekat train. Dekat trail tu. Macam tu. Okay? So, actually sebenarnya aku sepanjang buat research pasal teke-teke ni, it's so disturbing lah. Sebab aku tak boleh dengan hantu-hantu yang merangkak, lepas tu hantu yang tubuh badan dia tak cukup apa semua kan. Macam penanggal, aku tahu penanggal.
dia punya kepala je ada dengan organ-organ dia, aku tak boleh. Aku takut. Okay, and actually aku bukanlah orang yang macam penakut sangat dan tak juga berani sangat. Aku boleh tengok cerita hantu sorang-sorang ataupun podcast seram sorang-sorang tengah malam dalam gelap, dalam bilik sorang-sorang. Tapi teka-teki ni dia macam ada something rasa yang macam unsettle, macam uncomfortable, weird punya perasaan tau. Mungkin sebab dia gore kot. Dia macam separuh badan dia tak ada yang banyak darah kan. So yeah, let's just kita sama-sama berdoa supaya kita tak jumpa lah teka-teki ni. Lagipun hantu ni dia dekat Jepun. Teka-teki ni dekat Jepun. Hantu kan dia menyerupai kepercayaan setempat tu. So aku tak rasa teka-teki ni ada kat Malaysia. So dia dekat Jepun. So siapa yang nak travel pergi Jepun tu, korang masukkan ni dalam tips travel korang lah. Jangan berjalan sorang-sorang tengah malam. Terutamanya dekat-dekat dengan stesen kereta api jabatan ke, jangan Lepas tu ingat juga tips ni, kalau terjumpa time travel kat Jepun, cakap kaki awak dekat dekat trail tu. Rail, sorry. Lepas tu, kalau korang memang pernah jumpa teka-teki ni, lepas tu pernah survive, let's share lah your experience and at the comment section gitu. So yeah. Terima kasih kepada anda semua kerana menemani saya dan sudi mendengar saya membaca horror bedtime stories together malam ni pada anda semua. So kita pun dah relax kan tadi, kita dah buat skincare, I dah buat skincare. And dah ambil mood, enjoy your favourite drink, your favourite snack, ambil mood nak tidur. Mungkin dah ada yang dah baring atas katil kan, dah nak tidur, dah tutup lampu semua. So I hope that you guys boleh tidur dengan lena dan selesa malam ni, mimpi indah dan wake up fresh tomorrow. And kalau anda ada pengalaman seram peribadi yang nak dikongsikan, korang boleh email, hantarkan cerita anda tu dekat email yang ada dekat description bawah ni, okay? And jangan lupa like, subscribe and juga komen cerita apa yang korang nak dengar untuk next podcast. Tak semestinya cerita hantu tau. Kalau korang nak dengar true crime stories pun boleh. Tapi kalau true crime tu kita akan buat segmen lain lah. Kita tak akan buat horror bedtime story, kita akan buat crime bedtime stories. Okay tak? Janta. So yeah. Thank you for today guys. Thank you sudi mendengar dan meluangkan masa anda sambil ambil mood nak tidur. So bye-bye. Assalamualaikum. Love you guys so much. Mwah.